Kalau dah ada anak lelaki, tersekat faraid, jatuh semua kepada anak lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan, faraid ni ada satu konsep yang dipanggil sebagai waris fardu, di mana tak kisahlah macam mana struktur faraid anda, ada 5 golongan yang dikategorikan sebagai waris fardu yang ada hak faraid. Siapakah mereka? Ibu bapa kandung, pasangan atas pernikahan yang sah serta anak lelaki dan anak perempuan kandung. Tak kisahlah ada anak lelaki atau tidak, jika 5 golongan ini ada, mereka ada hak faraid. Jadi, menyatakan bahawa kalau dah ada anak lelaki, faraid jatuh semua kepada anak lelaki adalah tidak tepat. Perkara ini hanya akan berlaku sekiranya semua waris fardu lain sudah tiada, hanya tinggal anak lelaki sahaja. Maka pada ketika itu faraid akan jatuh kepada anak lelaki sahaja. Namun jika ada anak perempuan, ada pasangan ibu bapa, mereka juga ada hak faraid. Harap jelas di situ ya. Elakkan pusaka bertukar puaka. Kita jumpa di video seterusnya.